M. Nasir ada, Usop Prapatasa ada, lirik banyak daripada Arwah Arwah Lolok, Lolo, Muhammad Jui Yusuf, Muhammad Jui tak tak ada. ada lagi kan? Nak makan nasi campur tu kan, nak makan nasi campur ni punya dah susah. Masa tu susah, duit tak ada kan. Jadi kita orang ni nak dengan keadaan macam tu lah, dia orang tu buat lagu dengan betul-betul dengan jiwa tau. Sebab kesusahan masa tu. Utopia ni orang cakap teman rock kapak. Rock kapak kan? Dia rock keras tapi kelembutan dia ada. Okey, kita kembali ke bahagian kedua, part 2. Bahagian kedua kan, kita dah berehat kejap. Kita bersama dengan penaja makanan Yat Catering kan. Dia bawa bihun goreng. Sedap. Okey, baiklah, apa yang kita nak soalkan pada Hafil? Banyak lagi soalan Hafil. Tentang kehidupan sebagai seorang artis kan. Apa yang orang tak nampak tentang kehidupan penyanyi masa tu? Awak menyanyi, awak dengan band apa semua yang orang tak tahu. Yang orang tahu awak penyanyi. Jadi sebalik tu? Dia kenal kita sebagai penyanyi je kan. Sebagai kita orang biasa, sebenarnya kita biasa je. Kita tak ada benda yang menonjol lah. Okay. Kan? Kita dengan keluarga kita macam biasa. Masa tu dah kahwin belum? Masa tu setengah naik tu belum kahwin? Belum kahwin lagi. Masa tu tengah naik. Tengah naik lah. Utopia tengah masa tu. Album pertama tahun 1989. Sebab album pertama tu kan nama besar yang pencipta komposer dalam tu kan. Dalam tu ramai pencipta yang bagus-bagus lah kan. Macam M. Nasir ada, Usop Prapatasa ada, lirik banyak daripada Arwah Lolok, Muhammad Jui Yusuf, Muhammad Jui tak ada. Tak ada lagi kan? Masa tu siapa lagi? LY Baiduri tak ada lagi kan? Sani Sudin Prapatasa juga kan? Sani Sudin banyak Prapatasa kan. Jadi punya lirik Arwah Lolok paling banyak lirik lah. Jadi lagu-lagu macam lagu-lagu fast dalam album pertama Utopia tu, lirik-lirik lagu fast banyak Arwah Lolok yang kan? Okey. Lagu-lagu fast, lagu-lagu tajuk dia tu? Lagu-lagu fast kita tahulah dengan Arwah Lolok ni, dia orang cakap luar pada kotak. Luar kotak kan? Macam lagu Utopia yang lagu fast, lagu Pesta Nazak. Aku pun terkejut ni kan. Orang tu dah nazak. Kita buat pesta lagi. Macam mana boleh pesta nazak? Lepas tu ada satu tajuk tu, Mama lontarkan sepatuku. Itu lirik Arwah Lolok. Jadi cakap, Lok, apa maksud Mama lontarkan sepatuku? Jadi maksudnya sebenarnya mendalam kan. Dia cakap Mama lontarkan sepatuku, maksud dia kita bertahun-tahun di negara orang, di perantauan kan. Jadi macam-macam pancaroba kita ni kita dah tahu pahit manis sebagai seorang artis, insan seni. Tak kira lah kau sebagai pelukis ke, kau sebagai pelakon ke, kau sebagai apa, tapi banyak ranjau dia. Jadi bila dia balik, dia tak nak adik-beradik dia ikut jejak langkah dia. Kalau kau boleh belajar, kau belajarlah sampai kat universiti. Kau belajarlah betul-betul. Kau nak jadi doktor, kau jadi betul. Jangan kau jadi insan seni. Kenapa? Ada cerita lah tu. Itu maksud dia Arwah Lolok tu. Maksud dia, Mama lontarkan sepatuku, makna jejak langkah kita jangan ikut. Sampai aja kita buang sepatuku tu kat laut. Sebab orang seni je yang tahu hidup, yang orang kata hidup terbang ambing. Dalam nama tu naik melonjak, tapi sebenarnya ada sesuatu yang tak boleh. Perit. Kita nak jadi artis sebelum tu pun susah. Memang susah. Macam zaman-zaman Api ni kan, zaman kita ni kan, dulu banyak lepak dekat Pertama Kompleks, dekat kabel apa semua kan. Diorang selalu survive nak jadi penyanyi, nak jadi artis ni kan bukan senang. Ada yang datang pada Ipoh, ada yang datang pada Penang, ada yang datang pada Selatan apa semua kan. Dia nak jadi penyanyi tu, dia nak jadi artis tu bukan senang. Itu belum lagi yang tengah-tengah naik, tiba-tiba dia terjebak pula dengan satu keadaan yang memburukkan balik. Seperti bukan kata memang kejadian tu betul, ada fakta dia.
jadi seorang pemabuk, pergaulan kan. Pergaulan. Jadi berubah corak. Berubah corak hidup. Lepas tu ada yang terjebak pula dalam penggunaan najis dadah kan. Macam-macam. Jadi kat situ macam cerita lah. Kan? Yang ada dekat pertama, yang ada dekat pertama dengan ada dekat Medan Mara, dekat masa tu Sogo belum ada lagi kan. Yang sebenarnya pencipta lagu, orang kata yang membawa korang semua dia jadi band boy, jadi naik. Diorang tak nak benda tu lagu, tapi disebabkan pergaulan, dia tak terkawal semua kan. Disebabkan tu Fian. Ya, jadi masa tu banyak rocker-rockers ni sebenarnya nak survive hidup, nak jadi penyanyi senang. Dia orang tak ada kerja. Tak ada kerja pula. Ada terpaksa kerja dekat kedai mamak sebagai cuci pinggan. Nak survive kan. Padahal album terjual. Belum lagi tu, belum buat album. Dia orang nak jadi artis. Yang jadi artis. Terpaksa. Yang jadi dah jadi artis lain pula. Lain pula cerita. Tapi walaupun macam mana pun keadaan dia sama. Keadaan sama. Dia orang ni nak jadi artis ni, dia orang hari-hari makan roti canai, nasi lemak dekat Dorai. Nak makan nasi campur tu kan. Nak makan nasi campur ni punyalah susah. Masa tu susah, duit tak ada. Kan? Jadi kita orang ni nak dengan keadaan macam tu lah dia orang tu buat lagu dengan betul-betul dengan jiwa tau. Sebab kesusahan masa tu. Nak makan pun susah. Baju kau aku pakai, baju aku kau pakai. Aku nak pergi sana pinjam baju kau. Jadi dalam kesusahan tu lah dapat membuat lagu yang betul-betul penuh jiwa. Dengar tu tu dia. Ramai yang orang tak tahu kan. Orang kata kehidupan artis kadang-kadang bila tengok filem luar negara, nampak macam artis luar negara ni terus kaya apa semua kan. Dan sebenarnya kalau kat Malaysia ni dulu ada yang boleh naik, bertahan, ada yang terpaksa nak hidup bergaya tetapi terpaksa juga bertukar-tukar meminjam-minjam. Minjam-minjam. Kan? Kadang-kadang kita ni kadang-kadang pergi show sana sini kan. Tapi balik duit dia tak ada. Balik bawa beli jaket. Lepas dia show beli jaket, beli kasut Legend, kasut itu, habis kat situ kan. Habis. Masa tu enjoy. Kita masa tu darah muda. Kita tak ada tanggungjawab. Jadi kita enjoy. Bila buat show sana kita enjoy, show sini kita enjoy. Jadi duit untuk bekalan tu tak ada lah. Kebanyakannya lah yang rock biasa ni kan. Jadi kesusahan tu memang ada lah. Walaupun nampak glamour, walaupun nampak full, sampai orang cakap, ini mesti tilam emas ni kan. Tak ada. Macam biasa je. Walaupun nanti tu top macam mana pun, tak ada kat rumah dia ada tilam emas, tak ada. Pemahaman itu yang orang tak tahu, tak tahu. Yang nak diberitahu pada orang itu dia. Bukan senang nak senang. Jadi bila dalam keadaan macam tu pernah tak rasa penat dengan keadaan macam tu dan rasa give up? Pernah. Lepas tu dulu lepas Api kahwin tahun 1992, masa tu album Mayang Percintaan tengah naik lah. Album kedua tu Mayang Percintaan tu masa tu penerbit Aris Sarwatan juga. Kita buat dekat Singapura. Nama studio tu Studio Form Record di Kallang, Singapura. Masa tu Utopia adalah artis ketiga sebab studio tu studio baru. First kali tak silap Datuk Hatan. Berdiri kat situ. Lepas tu Kumpulan Wings. Ketiga baru Utopia kat situ. Jadi kita orang sebulan lebih dekat Singapura. Punyalah tension macam mana kan. Tu aku cakap tu belacan tu. Kita nak dekat Singapura tak ada belacan. Jadi kita terpaksa pergi Tambak Johor. Arif semua jomlah cari makanan Melayu kan. Sana nak cari susah. Yalah. Dapat sampai makcik tu. Kesiannya anak makan. Sana restoran pun banyak mamak kan. Di Singapura banyak mamak kan. Sampai kat Johor makan. Barulah rasa. Badan kesiannya anak makan. Pada mana ni dia cakap. Memang macam pelahap lah. dapat rasa sebulan kat Singapura. Masakan Melayu kan. Sebulan kat Singapura. Maksudnya memanglah orang Melayu ada kat sana. Tapi tak ada restoran Melayu. Masakan yang lain. Lain kan. Kalau nak cari ada, tapi susah lah. Susah. Tu kita terpaksa seberang Tambak balik nak rasa masakan kampung. Masakan kampung, belacan tu. Ulam, sambal belacannya kan.
itulah cerita untuk lagu Maya Percintaan album kedua. Daripada situ bila timbulnya idea, kalau nak menepati jiwa orang Melayu ni, lagu apa kena lagu yang pure, irama rock macam mana pun Melayu kena ada dalam. Tu orang cakap zaman-zaman Utopia ni orang cakap zaman rock kapak. Rock kapak Dia rock keras tapi kelembutan dia ada. Walaupun dia bunyi dentuman drum tapi dia punya kelembutan tu ada. Terbangkitlah mentari purnama kesiangan hari. Setelah Mat Salleh ke tu? Tak ada. Tak kan? Aku masih di sini meratap cinta yang abadi. Setiap baris-baris tu kita kena orang cakap sampai. Ada intonasi yang sampai ke jiwa orang yang mendengar. Baru lagu tu kekal sampai bila-bila. Sampai itu pasal lagu Maya Percintaan pun sampai sekarang ni masih lagi relevan. Betul. Maya Percintaan. Aku cerita pasal Maya Percintaan. Tu kejap lagi cerita. Kejap lagi. Panjang lagi. Belum masuk. Baru 2 soalan dah 1 jam. Itu dia. Ni sampai pukul apa ni? Nanti dulu. Parking kita aku 3 jam RM50 tu. Tak apa, besok boleh ambil. Siapa nak bayar ni? Besok boleh ambil. Balik kaki dulu. Okey. Pernah tak ada konflik dalam band dan juga atau industri ni masa ketika tengah naik pasal merajuk apa semua kan? Dia lepas aku buat album kedua tu, aku mendirikan rumah tangga. Sebab apa, bila tengok dah berapa tahun jadi artis ni, tak ada nampak perubahan. Royalty pun berapa sangat dapat. Kita punya duit yang kita simpan pun berapa. Habis belanja kahwin kan. Jadi tak nampak apa dia. Jadi lepas aku kahwin tu, aku terus buat buka bisnes. Pernah orang cakap kira fed up. Pasal lepas tu potong rambut terus. Ada berapa album? So, dua album kan? Terus potong rambut supaya orang tak kenal. Dulu nak pergi KL susah kan. Orang kenal tu ni kan. Potong rambut harap-harap orang lupa. Tu bawa potong rambut jadi tak nampak lah. Nasib aku tak pakai topeng macam Mamuk. Kan? Tapi ada orang perasan juga. Ada lah. Aku pernah jadi driver lori. Lori 5 tan tu. Okey, dengar. Ini yang cerita saya nak bawa kan daripada tengah naik ni tiba-tiba sup kan. Dengan kerelaan diri sendiri Ya, dengan kerelaan sendiri. Merajuk dengan dia macam bukan fed up satu. Merajuk pun bukan merajuk sebenarnya kan. Sebenarnya menyesal agak merajuk. Kau teruskan aja lah kan. Tapi sebab masa keadaan tu orang cakap lagu tengah naik. Orang cakap tak macam tak menjamin masa depan. Masa tu. Lepas zaman rock tu dia pergi ke zaman for you to see. Zaman rap. Rap tu dia makan masa dalam 4-5 tahun. Habis rap zaman dangdut. Zaman dangdut dia makan masa lebih kurang 6 tahun. Lama juga tau. Tapi rock paling lama lah kan. Lepas zaman dangdut tu keluar zaman Shah Rukh Khan. Coach Khotahir. Orang masa tu dah minat beli cari lagu Hindustan kan. Coach Khotahir aku tak tahu berapa tahun. Kan. Tak habis lagi zaman Coach Khotahir tu keluar pula zaman Samson. Zaman Wali Band kan. Di akhir 90-an. Kan. Masa tu rock dah betul. Tak ada. Jadi aku ambil keputusan relax dulu dalam industri ni. Itu aku buat. Pernah aku niaga buah potong tepi jalan. Pernah dengan bini. Pernah pun tak jadi. Lepas tu pernah kerja macam bukan kilang lah, macam kerja macam Dom Cafe dia macam secret recipe apa semua kan. Bawa lori 5 tan. Badan aku kecil je. Aku bawa lori 5 tan. Macam-macam lah kerja ni. Lesen paling besar lah tu kan. Besar lah. Lesen paling besar tu 5 tan. Kan. Lepas tu dah macam-macam lah. Bisnes pun ada. Alah tak boleh jugalah. Kan. Alah fikir juga. Pasal pula
agaknya nak menyanyi jugalah kan. Lepas tu keluar pula masa tu Sinar FM banyak keluarkan balik lagu-lagu rock, lagu-lagu rock apa ni, nostalgia ni kan. Tiba-tiba naik balik rock ni. Ada naik balik kan. Kebetulan pula tu masa tu dalam tahun 2005 macam tu lah. 2005. Lepas tu di KLFM pun ada DJ yang buat lagu-lagu rock kan. DJ Gezi yang buat malam rock, Saiful, Lastri kan. Banyak masa tu lagu-lagu lama naik balik. Ya, rock 80 90 yang di KLFM dulu kan. Carta rock kan. Carta rock keluar balik. Jadi bila keluarnya lagu-lagu rock orang dah minat balik lepas zaman-zaman Samson, zaman-zaman Sepia siapa nyanyi? Sheila on Seven kan. Tiba-tiba rock naik balik. Best juga jadi rock kan, lagu-lagu lama naik balik kan. Mula mengimbau kembali. Jadi bila masa berniaga tu tiba-tiba ada show. Kadang-kadang sebulan sekali show. Tapi murah-murah lah. Yalah. Belasah kan. Lepas tu sebulan 2 kali show. Tiba-tiba tiap-tiap minggu ada show. Cakap boleh pula lagi ni kan. Tapi cara dia berbeza. Zaman 90-an dulu kau pergi show kau kena dengan band. Sebab zaman tu tak ada minus one. Ada minus one. Tak ada CD pun tak ada. Kalau kau pergi seorang dekat memang show, nak nyanyi macam mana? Nak nyanyi macam mana? Takkan kau nak gendang seorang. Pakai kaset ke? Tapi bila dah zaman milenium ni dah ada minus one pula. Mula-mula keluar minus one CD kan. CD. Cartridge pun ada. Cartridge pun ada kan. Lagu-lagu apa kan. Instrumental kan. Lepas tu recording company panggil pula penyanyi buat lagu hit masing-masing 2 lagu dulu. Jadi karaoke pula banyak lagu-lagu. Dah ada mula karaoke. Lagu-lagu 90-an ni kan. Jadi naik balik lagu-lagu 90-an ni. Jadi bila dah selalu show, fokuslah balik. Jadi rasa tak payah kerja lagi lah. Fokuslah. Itu yang fokus dengan muzik balik. Selepas 15 tahun tinggalkan industri muzik. Selepas 15 tahun baru kita keluar balik dengan style yang baru lah. Bukan zaman aku orang tarik koyak-koyak tak ada dah. Zaman tu dah tak dah. Zaman tu dia relax ya kan. Tapi kita dah ada tanggungjawab kita nak cari duit dengan menyanyi. Bukan dulu kita menyanyi sebab nak glamour, nak macam-macam. Ya betul. Nak glamour lah, nak apalah. Tapi sekarang kita nyanyi nak duit untuk cari makan dengan menyanyi ni. Jadi perbezaannya banyaklah kat situ. Jadi lepas pada tu buat lagu single, single tiap tahun. Macam Afi antara artis rock yang terawal lah buat comeback kan. Yalah betul. Buat comeback. Alhamdulillah. Dulu kalau orang kenal Utopia ni dengan Misali Cintaku. Betul. Tapi zaman milenium ni orang kenal Utopia dengan Maya Percintaan. Setelah buat balik, kita buat muzik baru. Lepas tu aku jadi artis undangan untuk Kilauan Mas. Kilauan Mas aku nyanyikan lagu Maya Percintaan. Semenjak tu Maya Percintaan ni naik balik. Lagi satu, Maya Percintaan ni dia relevan sebab apa tau? Maya tu nilai internet. Maya tu nilai jaringan internet. Maya Percintaan. Sekarang ni orang banyak bercinta dalam alam maya. Betul. Itu pasal lagu tu masih relevan sebab Maya Percintaan, orang bercinta dalam. Kita tak tahu pula zaman public phone dulu, kita tak tahu akan ada zaman internet. Tapi Maya Percintaan dah ada. Siapa cipta lagu tu? Itu dia. Kawan kami juga duduk di Serayang, Eddie Dole. Itu. Jadi kawan dirilah. Dia dapat lagu tu pun dalam kereta api. Maknanya dia mesti dia punya pandangan dia jauh kan. Kita masa tu tak tahu ada satu zaman internet. Dan sekarang dah bukan masa tu zaman public phone. Itulah dia. Tu dia Maya Percintaan tu masih lagi relevan sebab Maya tu sendiri maksudnya jaringan ataupun internet sampai sekarang. Itu dia. Okey, Fi. Bila kita tengok sekarang ni lagu zaman ni lain berbanding dengan zaman Afi dulu. Macam kita dah cerita tadi tu kan. Kan nyanyian dengan penuh jiwa, cara nak nyanyi macam tak boleh berdiri, duduk bersila kan. Mungkin nak semata-mata nak sampaikan mood
feel jiwa, roh pada lagu tersebut. Betul kan? Dan zaman dulu bila kita dengar, kita dah tahu dah lirik dia dengan penyanyi dia sinonim. Kata lagu bukan ni bukan tu aja, bunyi gitar dah masuk je orang dah tahu ni lagu apa. Ya, betul. Okey. Dan lagu tu semua melekat. Melekat. Macam kita cerita pasal baru tadi, baru belacan. Belacan. Kan? Okey. Kita dengar lagu tu sampai sekarang dalam senang aja. Dalam cerita ni, industri sekarang dah berubah. Okey. Kan? Jadi perubahan tu yang membawakan keadaan cara kehidupan, rakaman, lagu semua kan mengikut intonasi masa. Intonasi masa dulu memang meletup je kan. Lama lagu tu bertahan. Ya, sampai sekarang. Intonasi sekarang ni 35 tahun dah. Lagu Misalnya Cintaku dah 35 tahun. 35 tahun orang masih boleh nyanyi lagi. Orang masih ingat lirik dia. Ya, kan? Betul. Tapi lagu zaman sekarang ni kan tak macam dapat dengar tapi sekejap aja orang boleh terima. Kan? Okey, itu daripada penerimaan orang ramai lah kan. Jadi mungkin lagu dulu tu meresap di jiwa. Lagu sekarang ni ada, bukan tak ada. Ada yang boleh memang kuat. Tapi tak macam dulu kita nak cari lagu macam Isabella susah. Kita nak cari macam Janji Manismu kan. Banyak lagu-lagu lama. Susah. Walaupun masa tu selain pada pop, muncul pula penyanyi di dalam era pop. Lagu rock ada juga penyanyi pop seperti Aisyah. Dia muncul rock lain, yang pop lain. Aisyah muncul. Janji Manismu kan. Tapi kita susah nak cari melodi-melodi yang dulu yang boleh bertahan sampai sekarang. Itu je lah. Jadi bila zaman sekarang dia dah berubah, apa impact yang paling besar pada Hafiz? Beza kan lagu sekarang orang kena pula zaman Gen Z ni. Dia nak lagu-lagu cara dia. Lagu-lagu yang boleh hip. Kan? Mungkin penerimaan sekarang ni dia orang dia punya cara kehidupan sekarang ni lain. Cara zaman dulu kehidupan lain. Rasa itu membawa perubahan yang besar lah. Macam kita pun zaman sekarang lain, maksudnya macam ni tau. Walaupun kita sekarang ni buat lagu yang zaman kita dulu tu, dia takkan meletup. Susah nak meletup. Sebab lagu tu boleh hit zaman kita 90-an. Masa 90-an tu kau buatlah lagu macam ni, dia akan meletup. Tapi sekarang kau buat lagu macam zaman 90-an, memang payah nak meletup. Sebab cara corak tu dah lain. Zaman tu dah lain. Sebab Hafiz dah cuba kan? Kita dah cuba. Kita nak buat, memang susah lah. Bukan senang. Kita kena buat sesuatu yang ada kelainan kan. Tapi orang nak dengar lagu yang lama tu, dia akan korek lagu-lagu lama yang dulu yang tak popular, tapi sekarang boleh terima. Sebab lagu tu zaman dia. Kita nak buat lagu sekarang ni macam zaman dulu tak boleh. Dia takkan sampai. Jadi dia orang yang sekarang ni terpaksa buat cara. Sebab apa? Kita sebenarnya, tapi nak cerita dalam industri muzik Malaysia ni ada dua ke tiga zaman. Zaman 50-an, zaman 60-an dan zaman 90-an. Tiga zaman tu kita susah nak cari. Sebab apa? Zaman-zaman kita ni, lagu daripada mana tak kira lah seberang ke apa, dia takkan masuk. Sebab lagu zaman tu, lagu tu dah sedap, dah kuat. Walaupun ada lagu kat luar-luar, dia tak boleh masuk. Berbeza dengan sekarang, kita dengar lagu luar pula. Betul. Sebab lagu, tak ada yang lagu kita yang boleh kita keluarkan. Lagu di Malaysia 50-an, rentak dia sampai sekarang tersendiri. Macam zaman Piramli lah. Lepas tu lagu 60-an, Pop Ye Ye. Tersendiri. Negara dia bukan lagu je tau. Dengan dia punya dressing, dengan baju dia, style, bottom apa semua. Tersendiri. Termasuklah 90-an. Dia ada style dia. Dengan rambut dia, dengan apa dia. Jadi dia bukan menyeluruh. Dengan style, dengan lagu. Tapi style tu masih ada yang bawa sampai sekarang. Ada. Pemuda-pemuda yang baru tapi dia minat. Dia tengok dulu dia tengok poster-poster lama. Dia tengok poster lama. Dia akan ikut. Bukan bangsa dorang takutkanlah zaman. Tapi sebabkan minat dorang pakai balik, dorang gayakan balik. Sebab sementara dorang masih muda ni kan. Sebenarnya dia orang tak nak benda tu hilang. Nak generasi akan ingat benda tu. Betul bila kita tengok dekat keluar di platform yang tunjukkan tentang ada pemuda-pemuda yang pakai gaya 70-an, Sabahan Rockers. Lepas tu ada pakai zaman 70-an seluar. Ya betul, ada. Kan? Ada pakai
Sebab diorang nak orang tengok, mungkin bila dia tengok Sebagai legasi. dia tengok gambar datuk dia. Datuk aku dulu macam ni punya. Kan. Tak nak cuba pakai lah kan. Kena pula rupa dia ada rupa mana datuk dia. Betul. Sama kan. Pakai balik. Cari baju. Buka almari, cek baju datuk. Sebab datuk nak ambil bag bottom tu kan. Benda ni orang cakap rare, susah nak jumpa kan. Jadi benda-benda tu dia nilai lah. Betul lah. Nilai dia tu memang orang cakap tak ternilai lah. Dan lagu-lagu Hafiz ni dah kira kategori macam lagu-lagu Evergreen lah. Dah berada dalam khazanah yang ada tersimpan di RTM dan lain-lain. Harus memberikan satu penghormatan lah. Lagu ni yang pernah menaikkan industri kan. Meletup. Alhamdulillah. Antara lagu-lagu tu juga yang menyebabkan komposer-komposer menjadi lebih terkenal. Ya, betul. Kan? Yang paling terkenal masa tu Syahri Amri, Datuk M. Nasir, banyak lagi pencipta Azam Dungu, apa semua. Banyak. Jadi lagu-lagu sekarang ni itulah. Dia sebenarnya pencipta tu, dia mencipta je. Dia tak payah nyanyi. Dia fokus pada ciptaan tu, itu yang dapat yang dia punya feel. Jadi padu tu. Itu yang boleh dikatakan kebangkitan semula. Ya, betul. Sebab Hafiz kan. Jadi kebangkitan tu apa yang buatkan Hafiz bangkit? Adakah ajakan orang tadi dia dimainkan semula lagu di radio kan? Ya, betul. Itu yang kita punya aku rasa tinggalkanlah balik dunia kerja semua tu, kerja dulu, kita fokus pada nyanyi. Agaknya aku hidup memang kena dengan menyanyi jugalah. Jadi kena pula tu, jadi teruskan sampai sekarang. Daripada kita buat comeback tahun 2006 lah. Ya, betul, 2006. Dengan lagu yang Hazy, lagu aku dah masuk dah. Kau tolong tengok kau kan. Tu waktu tu Inikah Cinta Kita. Lagu bonus dengan lagu lama situ sekali kan. Pada situlah mula balik dalam radio pun dah mula pasangkan lagu Hafiz lama, back to back lah, lagu baru lagu lama kan. Itu yang rajin tiap-tiap tahun. Sebenarnya tiap-tiap tahun aku buat lagu baru. Buat supaya orang nampak kita ni masih ada lagi ada relevan lagi dalam dunia ni. Betul. Baiklah. Kita akan sambung balik sekejap lagi untuk soalan-soalan yang seterusnya dalam bahagian ketiga. Ini kan panjang jadi cerita lagi ni. Ini baru sambung lagi jangan. Sambung lagi.